Satu benda je korang tak tahu, apa beza SE dengan yang standard. Dia telur. Kau ingat ni burger apa? Mungkin ada orang tanya kan, SE ni ada beza sangat ke dengan standard tu? sebenarnya tak ada pun, dua-dua sama je enjin. Beza dia terletak pada luaran dia. Okay guys, dari segi colour untuk kedua-dua motor ni kan, kalau yang standard ni colour dia ada 3 saja, warna hijau, biru dengan Nescafe. Kalau yang untuk special ni, colour dia satu saja, warna merah, red Titan. Kalau untuk bahagian yang SE ni, dia ada stiker custom dekat bahagian tayar dia. Dia tulis 135 SE dengan stiker Yamaha dekat sini. Yang standard ni tak ada apa-apa sebab dia murah. Tak ada apa, kosong. Kalau dari segi aksesori pula, yang SE ni dia ada satu bakul kat sini dengan satu kompartmen. Korang boleh letak telefon kat sini and charge. Sini ada USB Type-C. Kalau yang standard tak ada apa-apa, kosong. Korang kena PNP lah, kena bayar extra charge kalau nak buat pemasangan ni. Okey, kalau untuk SE ni kan, dia ada satu logo emas yang timbul kat sini. Dia tulis 135 LC. Nampak premium weh, mahal. Kalau yang standard ni tak ada apa-apa. Kosong, stiker dia on body. Okay, kalau dari bahagian depan ni pula kan, yang SE ni kan, dia ada satu visor kat depan ni. Sebab apa dia ada visor? Sebab dia ada telur. Kalau yang standard ni tak ada apa-apa, kosong. Okay, kalau korang berminat dengan motor SE ni, korang boleh isi nama dalam beg biru kat bawah. Nanti kita orang akan roro korang.